Pelakon terkenal Dato' Aaron Aziz sekali lagi menjadi perhatian ramai apabila meluahkan rasa marah dan kecewa terhadap sikap segelintir individu di media sosial yang meninggalkan komen tidak sopan di akaun miliknya. Aaron, atau nama penuhnya Aaron Mustafa Aziz yang kini berusia 49 tahun, menyifatkan tindakan tersebut sebagai melampau dan langsung tidak beradab. Lebih menyedihkan, komen berkenaan bukan sahaja menyerang dirinya, malah turut melibatkan isteri serta anak-anaknya yang langsung tidak bersalah. Menurut Aaron, dia berasa kesal kerana menjadi sasaran kecaman sedemikian sedangkan selama ini dia tidak pernah mencari masalah atau mengganggu kehidupan orang lain. Namun, masih ada pihak yang seolah-olah sengaja mencetuskan provokasi demi perhatian. Dalam satu hantaran di Instagram miliknya pada hari Rabu, Aaron meluahkan kemarahannya secara terbuka. Dia turut meminta bantuan orang ramai sekiranya ada yang mengenali individu berkenaan. Aaron menulis bahawa dia dan keluarganya tidak pernah mengganggu sesiapa, namun tetap menjadi sasaran kata-kata biadab dan kurang hajar. Luahan itu jelas menunjukkan betapa terganggunya emosi seorang suami dan bapa apabila maruah keluarganya dipijak-pijak secara terbuka di media sosial. Sebagai bukti, Aaron turut memuat naik tangkap layar akaun media sosial individu tersebut berserta komen yang ditinggalkan. Tindakan ini bukan bertujuan untuk membalas dendam, tetapi sebagai satu peringatan bahawa kata-kata di alam maya tetap memberi kesan besar kepada perasaan manusia di dunia nyata. Apa yang lebih membuatkan Aaron berasa tidak senang, individu yang sama kemudiannya dikatakan cuba mengambil jalan mudah dengan membuat permohonan maaf selepas isu tersebut pula. Bagi Aaron, permohonan maaf selepas mencetuskan luka bukanlah penyelesaian sebenar, apatah lagi apabila melibatkan maruah isteri dan anak-anak. Dalam satu kenyataan ringkas, Aaron menyindir sikap segelintir individu yang berani berkata kasar, tetapi akhirnya hanya tahu meminta maaf melalui video selepas dikecam ramai. Lebih mengejutkan, komen kasar itu turut mengandungi kata-kata berbau penghinaan dengan meminta Aaron pulang ke negara asalnya, Singapura. Tidak cukup dengan itu, individu terbabit juga dikatakan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh yang menyentuh isu keluarga pelakon tersebut, sesuatu yang jelas melampaui batas kemanusiaan. Isu ini sekali lagi membuka mata ramai tentang realiti gelap media sosial, di mana ada individu merasakan diri mereka kebal dan bebas berkata apa sahaja tanpa memikirkan akibatnya. Hakikatnya, setiap kata yang ditulis tetap membawa kesan emosi, lebih-lebih lagi apabila melibatkan keluarga dan anak-anak yang tidak mampu mempertahankan diri. Pada pandangan admin, kemarahan Aaron Aziz adalah sesuatu yang sangat wajar. Sesiapa pun, sama ada orang biasa atau selebriti, pasti akan berasa terhina apabila keluarga dijadikan sasaran kata-kata keji. Kebebasan bersuara bukan lesen untuk menjadi biadab. Media sosial sepatutnya menjadi ruang untuk berinteraksi secara matang, bukan medan melepas dendam atau kebencian. Jika empati dan adab dijaga, isu seperti ini tidak perlu berlaku. Sebelum kita akhiri video ini, kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah wajar seseorang bebas berkata apa sahaja di media sosial tanpa memikirkan perasaan orang lain, terutamanya apabila melibatkan keluarga? Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like sebagai tanda sokongan. Dan subscribe channel ini supaya anda tidak terlepas isu-isu semasa, kisah selebriti, serta perbincangan yang lebih matang dan berfakta selepas ini. Terima kasih kerana menonton, jumpa lagi di video seterusnya.